Assalamualaikum. Ini aku bagi tips sikit kalau nak dapat duit sidai daripada Grab. Okey. Kalau contoh kan, kedai tu sidai, makanan kau tak siap lagi ke apa, kau tekanlah, jangan lupa tekan arrive. Ni ada arrive ni, kau tekan. Okey, kalau dah macam gini, kalau makanan kau still tak siap, Grab akan kira duit sidai tu. Aku tak tahulah macam mana dia kira kan. Dia akan kira. Sebab tu aku ada tengok agak orang cakap kenapa dia tak dapat duit sidai. Tu kemungkinan kau lupa tekan arrive bila sampai kedai. Ataupun boleh jadi kedai tu dia dah tekan ready dekat tab dia. Tak bawa handphone dia dah tekan ready untuk makanan kau, tapi makanan kau tak siap. Contoh kalau kedai tu dah tekan ready dekat dia punya tab ke handphone ke untuk makanan korang, tapi diorang tak still lagi tak siapkan lagi. Macam tu kau boleh pergi marah diorang tau. Tak payahlah marah, kau je nasihat je lah diorang kan, beritahu kan kenapa dah tekan ready kan sedangkan makanan tak siap. Sebab apa nanti Grab akan bayar tau duit sidai bila diorang dah tekan ready tau. Ni ramai yang tak tahu lah. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Tapi kalau ada yang cakap dia dah tekan ready ke, lepas tu tab kedai pun dah tak tekan ready, kau still tak dapat, itu aku tak tahu. Tu kau boleh call lah customer service Grab, bagi tahu kenapa jadi macam tu kan. Benda simple. Ya bos. Sebab benda simple kau jangan lupa tekan arrive je bila sampai kedai. Kalau kau dah sejam kat situ kau tak tekan arrive, memang selamat tinggal lah. Duit sidai takkan dapat lah. Biasa dapat banyak enggak kalau kedai kau sidai dalam satu hari tu banyak. Hari Isnin dia bayar banyak tau. Biasa dia bayar hari Isnin lah. Hari Isnin petang. Biasa petang. Kalau dapat pagi tu nasib lah. Biasa memang akan dapat petang lah. Dia tak akan kira sekali dengan duit hari kau tu, tapi dia akan masuk kat transaction. Kau akan kena tengok kat situ. Bila kau dapat tu hari Isnin tu, dia akan tulis macam ni tau. Dia akan bagi tahu long wait time. Ini duit sidai ni kalau kau akan dapat. Biasa banyak biasa aku tengok rider dapat banyak, 30 ke atas, 20 lebih ke atas. Nasib lah atas kedai sidai tengok kiraan dia seminggu.